Pengurusan pusaka ialah proses mengurus, menuntut dan membahagikan harta si mati kepada waris yang berhak mengikut undang-undang dan hukum syarak. Perkara paling penting dalam pengurusan pusaka ialah melantik pentadbir harta pusaka. Pentadbir bertindak untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir yang kemudian digunakan untuk mencairkan aset yang terbeku ketika kematian berlaku. Jika pemilik harta gagal melantik pentadbir semasa hidup ataupun tiada pentadbir dilantik selepas kematian, harta bersiko untuk dibekukan untuk tempoh yang lama. Ia mudah jika pemilik harta lantik sendiri pentadbir semasa hidup. Menjadi rumit ataupun susah jika pentadbir dilantik selepas kematian pemilik harta sebab semua waris kena setuju untuk melantik pentadbir yang dipilih. Buat pengurusan harta pusaka anda di Wasiah. Mulakan dengan melantik pentadbir. Buat perancangan pusaka di Wasiah secara patuh syariah dan mudah. Saya Muhammad Asri, sedia membantu.